tuan-tuan bila puasa serentak gerhana? Rare. Kerana kita bila gerhana, kita disunatkan menghidupkan malam tu dengan ibadat khas. Dia panggil solat sunat gerhana bulan. Jadi malam itu kita sama-sama buat solat sunat khusuf bersekali dengan khutbah. Kalau tak ada khutbah pun kuliah khas, ceramah khas. Jadi tentatifnya kita boleh bermula daripada iftar. Kita buka puasa dulu, kemudian kita semayang maghrib berjemaah. Habis semayang maghrib, gerhana dah mula 7.35 malam. Jadi kita dah boleh tengok sambil-sambil. Masuk isyak, kita semayang dulu isyak berjemaah. Kemudian kita terus buat tarawih. Tarawih buat 8 saja malam tu. Habis tarawih, kita buat semayang sunat khusuf berserta dengan khutbah. Saya mencadangkan kita buat tarawih dulu sebab pada masa itu, pada kiraan kami, bulan berada dalam bayang umrah untuk tempoh hampir 1 jam. Jadi agak panjang masa lah. Kemudian kita buat witir, kemudian kita moreh sambil tengok langit. Jadi 7.35 dah gerhana, kemuncak 8.45 sampai pukul 9, dia berakhir 10.02 malam. Dan semasa berlaku gerhana itu, jangan lepaskan peluang banyakkan zikir, doa dan istighfar. Apa sebab?